Okey, pokok yang paling sesuai tu kena ada ni lah. Macam ni, pokok ni. Ni. Jadi anak dia boleh sembunyi dalam ni. Okey, Christmas moss ni. Okey, tambah-tambah kalau kita belah dia dengan ikan pun, kita tengok ikan lah. Kalau Wan letak ni dengan gapi, gapi ni dia bukan pemangsa sangat. Jadi bila udang tu dah besar, dia tak makan. Kecuali masa udang tu kecil-kecil. Okey, jadi kalau kita nak belah udang tu, kalau kita betul-betul nak bagi banyak, kita tak boleh belah ikan langsung. Udang saja. Baru dia akan jadi banyak titik udang. Okey. Jadi kita tengok kat sini pun sama. Dia tak berapa ada warna. Dia